Assalamualaikum geng kebun. Halia yang saya tanam pada Disember tahun lepas, sekarang ni dah bulan April tahun ni, bermakna usia pokok halia ni 4 bulan. Begini bentuk dan besar pokok halia ni bila usianya 4 bulan. Mengikut kata sahabat medsos saya, ketika usia pokok ni 4 bulan kita dapat halia muda dan 7 bulan halia tua. Jom kita try korek-korek sikit, tengok dah ada isinya atau belum. Nampak ada halia di atas permukaan tanah. Betul lah apa yang dikongsikan sahabat saya dalam komennya, kata 4 bulan kita akan dapat halia muda. Bila saya gali-galikan sedikit, memang agak besar juga halia muda yang dah terhasil. Oleh kerana saya tak gunakan lagi halia muda ni, saya timbuskan dulu dan saya bajakan pokok halia ni. Ada yang tanya saya kenapa dia tanam pokok halia, isi halia tu jadi busuk dan benyik. Pengalaman saya tanam pokok halia ni perlu cahaya matahari yang banyak dan juga perlu air. Kalau kita tanam di tempat bertakung air, isinya mungkin mudah benyik. Kalau terlebih matahari, daunnya cepat kering. Saya gali-gali dapat juga halia tua, mungkin dari pokok yang dulu. Halia tua ni kalau kita terlupa ambil pun tak apa, nampak tu ada tunas dan dia akan membesar jadi pokok halia yang baru. Jom tanam. Alhamdulillah.